kita tak boleh mengambil keadaan yang kita akan menang besar. Mustahil. Kita dealing dengan sebuah negara yang begitu besar dan kita tak boleh membiarkan negara kita kalah begitu besar. Dan apa yang kita ambil adalah keputusan menang-menang. Dan kita tahu negara yang penjajah dan kita pun tahu yang bermasalah bukan kita. Bermasalah Donald Trump sendiri, kan? Presiden Trump sendiri. Yang semua negara mengalami masalah. Kalau tanya negara lain, kena tarif tak? Kena. Ada tak perjanjian-perjanjian itu ini sebagainya? Semua kena. Kalaulah Malaysia hanya satu-satu negara yang membuat langkah sedemikian dan negara lain tak buat, itu peliklah. Itulah baru dilihat sebagai menggadai ataupun menggadai maruah ataupun menggadai maruah negara. Tapi semua negeri ataupun negara buat benda yang sama. Kita pun takkanlah kita tak ke arah tersebut yang menyebabkan kita kena tarikh yang tinggi yang menyebabkan masalah besar di negeri Penang khususnya lah. Mungkin orang lihat saja ni, tapi mungkin kesannya besar kepada Penang lah kan. Dia negeri semiconductor. Dan sekiranya kita tidak mempunyai kekuatan dalam merunding ini, saya yakin dia kan hanya menjejaskan industri semiconductor yang sedia ada, tapi dia telah, kalau kita tak pandai merunding, dia akan memberi kesan yang besar kepada sejarah semiconductor yang dah lama yang kita buat daripada zaman 70-an lagi. Dia akan menghancurkan daripada apa yang kita buat, yang kita telah bina di negeri Penang ini. Bagi saya sekarang ini apa yang negara kita sedang laksanakan adalah dalam situasi yang on track lah. Saya yakin sebenarnya hampir semua orang tak faham, khususnya dia bincang topik nadi bumi lah. Tapi apabila dicanang oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, menyebabkan bahawa Malaysia ni jual nadi bumi terus kepada Amerika Syarikat, kenapa tak proses dulu dan sebagainya. Sedangkan pakar dah menunjukkan bahawa kita hanya akan beri jual nadi bumi setelah kita proses. Dan dalam semua kita belajar daripada China kerana tentang bagaimana nak proses nadi bumi tersebut. Bagi saya tindakan Malaysia sejak dulu lagi memang kita mempunyai kebijaksanaan dalam merunding, di mana tidaklah kita menjual mentah-mentah kepada negara luar kan. Seperti getah juga ataupun kelapa sawit juga. Benda yang sama juga saya yakin kepimpinan negara akan memikirkan tentang keuntungan negara kita. Seperti yang pernah berlaku bagaimana saya sebut tadi, kelapa sawit dan juga getah kita yang sangat diperlukan dan juga sangat bernilai tinggi lah. Yang selama ini mungkin orang tak tahu kan tentang kelapa sawit dan juga getah, industri getah kita di dalam Malaysia sendiri. Begitu juga dengan nadi bumi inilah.